Okay, aku tunjukkan ini dia punya button ataupun untuk on off lampu ni lah. Okay, dia ada 3 mode. Mode yang pertama, kita pusing. Okay, dia ada lampu yang macam ala-ala macam dia akan macam mana nak bagi tahu tengok color-color dia berubah kan. Kononnya macam api lah, unggun-unggun api, lilin macam tu lah. Mode yang kedua, dia akan warna putih. Mode kedua dia akan warna putih. So ini dia punya lampu dia. Okay, dia keliling ni. Okay, mode yang seterusnya, okay, dia boleh adjust untuk lagi cerah. Dia punya bright dia. Kemudian mode yang terakhir ialah dia akan menyala yang dalam ni orange dan juga yang atas ni warna putih. So dia cerah lah. Okay, aku akan share link. Hampa tengok link dekat atas ni. Harga dia murah. So hampa boleh check it out sekarang.